Okay guys, hari ni bersantai di Lampuh Retreat Yan. Okay, tempat dia kita boleh kata macam tempat glamping lah. Ni signage dia, Lampuh Retreat. Okay, ni kawasan persekitaran. Kawasan Yan lah. Belakang tu Gunung Jerai. Bawah atas tu Gunung Jerai. Gunung Jerai kat atas tu. Ni pintu masuk dia. Pintu masuk. Ni resepsionis dia, resepsionis. Okey, bawah atas tu Gunung Jerai. Oh, nampak Gunung Jerai ditutupi awan. Okey, Lampuh Retreat. Okey, sampai sini boleh parking kat sini. Okey, ni tempat dia. Rumah sering. Okey, ni rumah sering. Rumah sering. Haji Syari untuk memberikan hadiah. Sampai MC. Nak start dah kau bagi dia. Mama kutip bola malam banyak. Diminta Ibu Aizah Khalid untuk Haji Syari. Wah. Dimenangi oleh Kena salam Wan dulu. Main tani ni. Ni ambil gambar ni. keluarga Ari. Habis nampak ni background lawa sikit. Ni, atas sikit abah, atas sikit abah. Abah, nak atas tu ke? Lawa sikit. Ari Abdin. Muhammad. Seterusnya. Dah. Dimenangi oleh Anis Natuha. Oh. Anis, Anima. Ambil ada kawan. Ambil Wan dulu. Salam dulu. Okey, ambil cakap apa kawan. Okey. Terima kasih lah. Lagi kat mama. Seterusnya. Hai. Ambil kawan dulu. Terima dia. Tak sia-sia menangis. Sia-sia menangis. Pandang Lela apa? Okey, yang berani lompat tasak tadi dimenangi oleh Ari, Ami, Nania dan juga Nana. Empat sekawan. Beratur dulu. Baris. Salam dulu. Semua salam dulu. Salam dulu. Okey, duduk. Pegang. Apa nak timer ni? Ni sebelah. Ami pegang juga. Betul. Ni, sini seorang. Pakar sini. Dari sini. Adik depan. Depan tuan. Okey, tinggal dia. Okey, lepas sikit. Dia letak kat rambut. Lepas sikit. Adik, tunggu dah Alek. Bagi kata Wan. Bagi tuan pegang. Sekali lagi. Jom. Okey, ni kawasan Lampuh Retreat. Ada kolam yang mesra kanak-kanak. Air dia running water. Dia keluar sini, dia keluar sana. Dia bukan air klorin, air sungai. Ada shower sini. Kemudian ada dua tempat tandas dan shower, dia combine sekali. Okey. Ada shower, tandas ada dua. Okey. Ini kawasan
sekarang dia. Sini ada rumah sering. Nanti kita review. Tempat nak healing-healing. Healing kena kopi. Okey. Naik atas ni ada glamping, 2 tent untuk glamping. Okey, 2 tent. Ada batu boleh buat lepak. Ngopi-ngopi. Ada batu. Okey, ni rumah sering. Ni glamping tent. Okey, atap dia atap ni lah. Tak daun. Okey, ni glamping tent dia. Ni tengok dalam dia. Okey, ni bahagian dalam. Ada 2 katil, 1 queen, 1 single. Kipas sebelah ada. Okey. Ada plug station. Okey, boleh 3 orang, 4 orang boleh tidur sini. Ni kawasan persekitaran dia. Okay. Ni kawasan Lampuh Retreat. Ni angle di atas. Tu rumah sering. Okay, main puas hati lah duduk kat Lampuh Retreat ni. Boleh muat 4-5 family lah. Kenapa? Kau hari? Hari tu. Ini kawasan lepak Lampuh. Ini dalam rumah dia. Ada peti ais, sinki, dapur. Ini kawasan atas dia. 2 tingkat. Ada aircon. Ada kuih. Ruang tamu dia sini, dari kayu. Ada TV. Ada tandas ni satu. Ada bilik. Okey. Ni macam master bedroom lah. Okey, ni tengok bahagian atas. Okey, bahagian atas dia ada berdeka. Ada 2 katil double berdeka, 1 single. Okey. Ni view daripada atas. Tangga dia kecil sikit lah. Ya. Siapa yang dah keluar? Dia tak ambil gambar depan tu lah. Dia tak ambil gambar lah. Bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye.